selamat sejahtera. Hari ini, saya ingin berkongsi sebuah kisah yang benar-benar istimewa. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang wanita dari Berlin, Jerman yang datang ke Malaysia untuk menghadiri majlis perkahwinan anak perempuannya dan akhirnya mendapati hidupnya sendiri berubah sepenuhnya. Saya datang ke Malaysia untuk perkahwinan anak perempuan saya, tetapi pada hari itu, hidup saya turut berubah, kata Clara, seorang wanita Jerman pertengahan umur sambil tersenyum. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang perkahwinan campur. Ini adalah kisah tentang keberanian seorang wanita untuk memulakan hidup baru di sebuah negara asing. Ia adalah sebuah perjalanan yang menyentuh hati, di mana seorang ibu mengikuti jejak langkah anak perempuannya, turut membuka lembaran kedua dalam hidupnya. Ini adalah kisah yang sukar dipercayai. Bagaimana saya dan anak perempuan saya boleh jatuh cinta di negara yang sama, atas sebab yang sama dan pada masa yang sama. Seperti kata-katanya, ikatan istimewa keluarga ini yang terjalin antara dua buah negara, Jerman dan Malaysia, membuatkan kita merenung banyak perkara. Semoga kisah yang penuh inspirasi ini dapat menyentuh hati anda semua dengan kehangatannya. Sekarang, marilah kita ikuti bersama perjalanan seorang ibu dan anak dari Jerman ini dan bagaimana mereka memulakan kehidupan baru di Malaysia. Bab 1. Impian seorang anak gadis. Di Berlin, Jerman, di sebuah pangsapuri yang menghadap ke gerbang Brandenburg, Lena menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-20. Pemandangan Sungai Spree dan bandar yang indah di sebalik tingkap adalah sesuatu yang diimpikan oleh ramai orang. Namun, di dalam hati Lena, sentiasa ada sesuatu yang terasa kurang. Ia adalah rasa ingin tahu terhadap dunia yang berbeza, satu keinginan mendalam untuk meninggalkan tempat kelahirannya dan mengalami budaya baru. Selamat hari jadi, Lena. Macam mana rasanya sudah berumur 20 tahun? Tanya Clara sambil mengusap rambut anak perempuannya. Clara, yang bekerja sebagai seorang pekerja sosial, membesarkan Lena seorang diri. Dia telah bercerai dengan suaminya ketika Lena berumur 5 tahun dan sejak itu, Clara telah memainkan peranan sebagai ibu dan bapa kepada anaknya. Ibu, saya nak ambil cuti belajar selama sebulan dari universiti dan pergi mengembara, kata Lena dengan berhati-hati. Mata Clara membulat, tetapi Lena terus bercakap, saya selalu teringin nak alami budaya yang berbeza. Terutamanya, saya sangat berminat dengan Asia. Saya akan pergi selama sebulan sahaja. Clara mengeluh. Walaupun dia risau memikirkan anaknya akan pergi jauh, dia tidak mahu memadamkan semangat yang bersinar di mata Lena. Kamu nak pergi ke mana? Malaysia, jawab Lena dengan penuh keyakinan. Sekarang ni kan K-pop dan drama Jepun sangat popular, tapi saya bukan sekadar mahu mengikut trend budaya itu. Saya betul-betul nak lihat sendiri bagaimana negara itu sebenarnya. Clara menghormati keputusan anaknya. Sebagai hadiah hari jadi yang ke-20, Lena menerima tiket penerbangan ke Malaysia untuk perjalanan selama sebulan. Sebelum berangkat, dia belajar ucapan asas dalam bahasa Melayu dan beberapa perbualan mudah. Sebenarnya, dia sudah mula belajar bahasa Melayu secara sendirian sejak beberapa bulan sebelumnya. Ketika pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clear, jantung Lena berdegup kencang, semuanya kelihatan baru dan asing. Suasana di lapangan terbang itu sendiri sudah berbeza. Kebersihan dan keteraturan lapangan terbang, proses imigresen yang cepat dan kaki tangan yang mesra memberikan kesan yang mendalam kepada Lena. Selamat datang, kata Lena dengan teragak-agak dalam bahasa Melayu di kaunter penyambut tetamu hotel. Kaki tangan itu tersenyum ceria dan menjawab, wah, fasihnya bahasa Melayu awak. Selamat datang ke Malaysia, kata-kata itu memberikan Lena keberanian. Berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur, menaiki LRT dan memesan makanan, Lena perlahan-lahan jatuh cinta dengan budaya Malaysia. Kesibukan di Bukit Bintang, suasana tradisional di Kampung Baru dan ketenangan di Taman KLCC. Lebih dari segalanya, dia terpikat dengan keramahan dan kesopanan penduduknya. Sebulan berlalu begitu pantas. Pada hari terakhir sebelum pulang, Lena menaiki menara KL dan memandang ke seluruh Kuala Lumpur sambil berfikir, satu hari nanti aku pasti akan kembali. Kali ini untuk tempoh yang lebih lama. Setelah kembali ke Jerman, Lena meneruskan pengajiannya di universiti, tetapi hatinya sudah terpaut di Malaysia.
Sebagai pelajar jurusan pengajian Asia Tenggara, dia mengambil kelas bahasa Melayu tambahan dan menghadiri kelas bahasa pada setiap hujung minggu. Rakan-rakannya tidak dapat memahami semangat barunya itu. Lena, kamu betul-betul dah obses dengan Malaysia. Bukankah itu cuma percutian biasa? Kata rakannya, Julia. Lena tersenyum dan menjawab, itulah masalahnya. Ia bukan sekadar percutian biasa. Ia adalah pengalaman yang mengubah hidup saya. Pada semester akhir pengajiannya, Lena membuat satu keputusan besar. Daripada mencari pekerjaan di Jerman, dia memutuskan untuk mencari kerja di Malaysia. Dengan latar belakang pengajian Asia Tenggara dan kemahiran berbahasa Melayu, dia menghantar permohonan ke sebuah syarikat pemula di Kuala Lumpur. Kamu dah gila ke? Rakan-rakannya terkejut dengan keputusannya. Kamu lulus dari universiti yang bagus, kenapa mesti ke Malaysia? Clara juga bimbang dengan keputusan anaknya. Lena, kamu betul-betul yakin? Negara tu sangat jauh, budayanya berbeza. Macam mana kalau kamu hadapi kesukaran? Namun keputusan Lena adalah muktamad. Ibu, biarlah kalau hidup saya gagal sekalipun. Sekurang-kurangnya, hakikat bahawa saya telah mencuba itu yang penting. Maka, sejurus selepas tamat pengajian pada usia 23 tahun, Lena meninggalkan segalanya dan menaiki penerbangan ke Malaysia. Di lapangan terbang, Clara menahan air mata sambil mengucapkan selamat tinggal kepada anaknya. Jaga diri baik-baik, ya. Selalu hubungi ibu. Kalau ada apa-apa masalah, kamu boleh balik bila-bila masa. Lena mengangguk. Jangan risau ibu, saya akan baik-baik saja. Dan suatu hari nanti, saya pasti akan jemput ibu datang ke Malaysia. Pada masa itu, Lena tidak pernah menyangka bahawa kata-katanya akan menjadi kenyataan. Dia tidak pernah terbayang bahawa pilihannya bukan sahaja akan mengubah hidupnya, tetapi juga akan membawa kehidupan ibunya, Clara, ke arah yang sama sekali berbeza. Bab 2, Cabaran dan Cinta di Perantauan. Setibanya di Malaysia, Lena terus berhadapan dengan realiti kehidupan. Mengunjungi sebagai pelancong sangat berbeza dengan menetap di sana. Halangan bahasa, perbezaan budaya dan yang paling utama, cabaran dalam alam pekerjaan membuatnya terkejut. Lena, yang bekerja di sebuah syarikat pemula di Bangsa South, Kuala Lumpur, menghabiskan beberapa minggu pertamanya dengan menangis setiap malam sebelum tidur. Kenapa aku buat pilihan macam ni? Dia bertanya pada dirinya di dalam apartmen studio kecilnya. Waktu kerja yang panjang, komunikasi yang masih sukar, budaya kerja dan hubungan senior-junior adalah perkara yang asing baginya. Namun, Lena tidak berputus asa. Setiap malam, dia memandang cermin dan berkata pada dirinya, aku boleh, ini jalan yang aku pilih. Pada hujung minggu, dia menghadiri kelas bahasa Melayu untuk meningkatkan kemahirannya dan perlahan-lahan mula bergaul dengan rakan sekerjanya. Seorang wanita Melayu bernama Aminah dari pasukan yang sama banyak membantunya. Aminah pernah belajar di Jerman sebagai pelajar pertukaran dan memahami situasi Lena. Mula-mula memang semua orang macam tu. Saya pun masa beberapa bulan pertama di Jerman memang susah sangat, tapi lama-kelamaan awak akan dapat sesuaikan diri, kata Aminah. Selepas 6 bulan berada di Malaysia, Lena sudah boleh menaiki LRT seorang diri, memesan makanan dengan lancar di kedai makan dan menyertai mesyuarat kerja ringkas dalam bahasa Melayu. Syarikatnya yang mengiktiraf usahanya menawarkannya jawatan sebagai pengurus yang bertanggungjawab untuk pasaran Eropah. Lena, awak memang hebat. Saya tak sangka awak boleh sesuaikan diri secepat ni, kata ketua pasukannya memujinya. Peranan awak sangat penting untuk syarikat kita menembusi pasaran Jerman. Buat pertama kalinya, Lena merasakan pilihannya adalah tepat. Dia boleh menjadi jambatan yang memahami kedua-dua budaya dan itu meningkatkan nilainya. Ketika dia menelefon Clara, suaranya penuh dengan keyakinan. Ketika kehidupan Lena di Malaysia menjangkau setahun, dia semakin selesa dengan negaranya yang baru. Suatu hari, Aminah membuat satu cadangan. Hujung minggu ni ada majlis hari jadi abang saya. Jomlah ikut sekali. Abang saya pun pernah tinggal di luar negara, jadi saya rasa awak berdua boleh jadi kawan baik. Lena teragak-agak. Dia tidak pernah keluar janji temu di Malaysia. Walaupun ada beberapa lelaki tempatan yang menunjukkan minat, dia masih merasakan perbezaan budaya terlalu besar dan lebih berhati-hati. Namun, kerana dia mempercayai Aminah, dia menerima pelawaan itu. Maka, Lena pun bertemu dengan abang Aminah, Harith. Harith,
32 tahun, pernah belajar pengurusan perniagaan di United Kingdom dan kini bekerja di Jabatan Pemasaran Antarabangsa, sebuah syarikat besar. Pada pertemuan pertama mereka, Lena tertarik dengan sikap Harith yang tenang dan perbualannya yang bijak. Satu keputusan yang sangat berani untuk datang dari Jerman ke sini. Ramai orang Malaysia sebaliknya ingin tinggal di Eropah, kata Harith. Lena tersenyum. Bukan semua orang faham, tapi saya telah menemui sesuatu yang saya cari di sini. Sejak hari itu, Lena dan Harith sering bertemu. Harith memperkenalkan Lena kepada budaya dan tradisi Malaysia yang lebih mendalam, manakala Lena pula bercerita tentang Jerman. Mereka terpikat dengan latar belakang masing-masing yang berbeza dan perbezaan itu sebenarnya yang membuatkan mereka lebih rapat. Selepas 3 bulan berkawan, Harith meluahkan perasaannya. Lena, saya sangat menghargai masa kita bersama. Apa kata kita menjalin hubungan yang lebih serius? Lena berfikir sejenak. Dia juga mempunyai perasaan yang mendalam terhadap Harith, tetapi dia tahu tentang cabaran hubungan antarabangsa. Harith, saya pun sangat sukakan awak. Tapi, kita datang dari dunia yang sangat berbeza kan? Harith menjawab dengan serius. Betul. Perbezaan budaya, halangan bahasa, reaksi keluarga, saya dah fikirkan semua tu. Tapi yang lebih penting daripada semua itu ialah sejauh mana kita saling menghormati dan memahami antara satu sama lain. Lena terharu dengan keseriusan Harith dan mereka pun menjadi pasangan kekasih. Selepas 1.5 tahun bercinta, Harith melamar Lena. Di bawah sinaran lampu di Taman KLCC dengan pemandangan menara berkembar Petronas, dia melutut dan menghulurkan sebentuk cincin. Lena, awak telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Walaupun kita datang dari dunia yang berbeza, saya rasa kita berkongsi impian yang sama. Sudikah awak berkahwin dengan saya? Air mata mengalir di pipi Lena. Ya Harith, saya sudi bersama awak. Malam itu, Lena menelefon Clara di Jerman. Ibu, saya akan berkahwin. Senyap seketika di hujung talian. Kemudian, kedengaran suara Clara. Betul ke, Lena? Kamu betul-betul yakin? Lena menceritakan tentang masanya bersama Harith, perbualan mereka dan pertemuannya dengan keluarga Harith. Ibu, Harith seorang lelaki yang sangat baik dan saya yakin saya akan bahagia bersamanya. Clara mengeluh. Baiklah, kalau kamu bahagia. Tapi sebelum kahwin, ibu kena jumpa dia dulu. Ibu kena kenal siapa lelaki yang akan menjaga anak perempuan ibu. Lena ketawa. Sudah tentu ibu. Ibu kena datang untuk majlis perkahwinan. Nanti ibu boleh jumpa Harith. Saya pasti ibu akan sukakan dia juga. Maka, persiapan perkahwinan Lena dan Harith pun bermula dan Clara mula merancang perjalanannya ke Malaysia untuk menghadiri majlis perkahwinan anak perempuannya. Bab 3. Pertemuan dua dunia. Ketika Clara tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Clear, Lena dan Harith sudah menunggunya. Sebaik sahaja melihat ibunya, Lena berlari dan memeluknya. Ia adalah pertemuan semula selepas 1.5 tahun. Ibu, rindunya saya pada ibu, kata Lena dengan mata yang bergenang. Clara memeluk erat anak perempuannya, kemudian mengalihkan pandangannya kepada Harith yang berdiri di sebelahnya. Walaupun dia sudah mendengar cerita Lena, bertemu secara langsung memberikan kesan yang berbeza. Harith kelihatan lebih sopan dan terurus daripada yang dibayangkannya. Selamat datang, Puan Clara. Saya amat berbesar hati dapat bertemu dengan Ibu Lena, sapa Harith dalam bahasa Inggeris yang fasih. Dia juga telah menyediakan beberapa ucapan dalam bahasa Jerman khas untuk Clara. Clara tersenyum. Saya juga gembira dapat berjumpa dengan kamu. Lena banyak bercerita tentang kamu. Sejak keluar dari lapangan terbang dan menaiki kereta, Clara mula menemui sisi lain Malaysia. Jalan raya yang bersih, aliran trafik yang teratur dan bangunan-bangunan moden, semuanya berbeza daripada jangkaannya. Saya tak sangka Kuala Lumpur sebuah bandar yang begitu maju, kata Clara sambil memandang ke luar tingkap kereta. Lena ada ceritakan, tapi melihatnya sendiri memang menakjubkan. Lena dan Harith telah menempah sebuah hotel untuk Clara di pusat bandar. Majlis perkahwinan akan berlangsung dalam masa 2 minggu dan dalam tempoh itu, Clara akan melawat Malaysia dan bertemu dengan keluarga Harith. Setelah tiba di hotel, meletakkan barang dan berehat sebentar, mereka menuju ke sebuah restoran untuk makan malam.
Clara pada mulanya berhati-hati dengan makanan Malaysia yang pertama kali dicubanya, tetapi atas cadangan Lena, dia mencuba beberapa hidangan. Ini namanya rendang, Ibu. Salah satu hidangan daging istimewa di Malaysia, kata Lena sambil mencedokkan rendang ke pinggan ibunya. Ia dimasak dengan santan dan rempah. Sangat berbeza daripada masakan Jerman, tapi sedap sangat. Clara mencuba rendang itu dengan perlahan. Wajahnya serta-merta menunjukkan rasa terkejut. Oh, ini memang sangat sedap. Rasa manis, berempah dan kaya dengan rasa. Sangat berbeza dengan masakan kita, tapi hebat sekali. Seminggu berlalu dan Harith menjemput Clara ke rumah ibu bapanya. Clara berasa sedikit gementar. Ini adalah kali pertama dia akan bertemu dengan keluarga dari budaya yang berbeza. Rumah keluarga Harith terletak di sebuah kawasan perumahan di pinggir Kuala Lumpur. Apabila pintu dibuka, Ibu Harith, Puan Fatimah, menyambut mereka dengan senyuman mesra. Selamat datang. Gembiranya kami dapat berjumpa dengan Puan, kata Puan Fatimah. Clara berasa lega dengan keramahannya. Puan Fatimah boleh berbahasa Inggeris sedikit dan Harith membantu sebagai penterjemah. Di atas meja makan, pelbagai hidangan Melayu terhidang. Saya sediakan sendiri semua ni. Ini masakan tradisional Melayu, kata Puan Fatimah dengan bangga. Terdapat nasi minyak, ayam masak merah, dalka dan pelbagai jenis kuih muih. Ia adalah hidangan yang disediakan dengan penuh kasih sayang. Clara menikmati makanan sambil berasa kagum. Semuanya sangat sedap. Saya kagum dengan kepelbagaian lauk pauknya. Semakin lama perbualan berlangsung, Clara mendapati keluarga Harith lebih terbuka dan mesra daripada yang dijangkakan. Tiada sebarang ketegangan atau rasa tidak selesa akibat perbezaan budaya. Sebaliknya, mereka saling ingin tahu tentang budaya masing-masing dan bertukar-tukar soalan. Seminggu sebelum majlis perkahwinan, Lena dan Harith membuat satu cadangan penting kepada Clara. Ibu, kami ada sesuatu nak cadangkan, kata Lena dengan berhati-hati. Selepas kahwin, kami merancang untuk tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir KL. Jadi, apa kata ibu cuba tinggal di Malaysia untuk sementara waktu, mungkin setahun atau 6 bulan. Clara kelihatan terkejut. Tinggal di sini? Saya tak pernah terfikir pun. Harith menjelaskan dengan lembut. Rumah kami nanti ada ruang yang berasingan. Puan Clara boleh tinggal secara bebas dan pada masa yang sama dekat dengan kami. Clara termenung sambil minum teh. Minggu yang dihabiskannya di Kuala Lumpur telah meninggalkan banyak kesan. Budaya yang pada mulanya asing dan sukar difahami kini mula terasa menarik. Dan yang paling penting, idea untuk berada dekat dengan anak perempuannya telah menyentuh hatinya. Saya akan fikirkan. Akhirnya Clara menjawab, saya tak boleh buat keputusan sekarang, tapi saya akan pertimbangkannya. Sehari sebelum majlis perkahwinan, Clara meluangkan masa berdua dengan Lena. Di bilik hotel, mereka berbual dari hati ke hati sebagai ibu dan anak. Lena, melihat kamu membuat keputusan sebesar ini dan kelihatan begitu bahagia, ibu pun turut gembira, kata Clara sambil memegang tangan anaknya. Pada mulanya ibu tak faham, tapi sekarang ibu dah mula faham kenapa kamu memilih Malaysia. Mata Lena bergenang air mata. Terima kasih banyak ibu. Sokongan ibu sangat penting bagi saya. Clara memeluk erat anak perempuannya. Esok adalah hari yang paling penting dalam hidup kamu. Ibu akan sentiasa menyokong kamu, tidak kira apa pilihan yang kamu buat atau di mana kamu berada. Maka, menjelang majlis perkahwinan anaknya, Clara perlahan-lahan mula menerima negara asing ini, keluarga baru, budaya baru dan mungkin juga kehidupan baru yang menantinya. Bab 4. Sebuah ikatan dan permulaan baru. Pada hari perkahwinan, sebuah dewan perkahwinan di Kuala Lumpur dipenuhi dengan suasana meriah. Lena dan Harith merancang sebuah majlis yang menggabungkan tradisi dan kemodenan. Pada waktu pagi, mereka mengadakan majlis akad nikah secara tradisional dan pada sebelah petang, mereka mengadakan majlis resepsi dengan gaya barat. Clara terharu melihat anak perempuannya mengenakan baju kurung moden berwarna putih gading. Dengan solekan yang indah dan selendang yang dihias rapi, Lena kelihatan seperti seorang puteri dari zaman yang berbeza. Lena, kamu cantik sangat, kata Clara dengan mata yang berkaca. Baju tu sangat sesuai dengan kamu. Lena juga sebab. Ibu, terima kasih kerana ada di sisi saya pada hari istimewa ini.
Majlis akad nikah dijalankan dengan penuh adat istiadat Melayu. Walaupun Lena telah berlatih secukupnya, riak wajahnya tetap menunjukkan kegugupan. Upacara di mana pengantin lelaki dan wali bersalaman dan lafaz kabul, semuanya adalah sesuatu yang baru dan penuh makna. Clara memerhatikan keseluruhan proses dengan penuh kekaguman. Tradisi Melayu ini mengandungi rasa hormat kepada keluarga dan nenek moyang serta restu untuk sebuah permulaan baru. Walaupun berbeza dengan perkahwinan di Jerman, makna asasnya tetap sama. Selepas majlis akad nikah, Lena dan Harith menukar pakaian kepada gaun pengantin moden dan sut. Clara juga bersiap dengan gaun berwarna lavender yang anggun. Majlis resepsi diadakan di sebuah taman luar. Di bawah sinaran matahari petang yang hangat, majlis yang dihiasi dengan bunga-bungaan putih dan ungu itu kelihatan seperti babak dari sebuah cerita dongeng. Kira-kira 100 orang tetamu hadir, termasuk beberapa rakan Lena dari Jerman. Harith masuk terlebih dahulu, diikuti oleh Lena yang berjalan berpegangan lengan dengan Clara. Secara tradisinya, bapa pengantin perempuan yang akan mengiringinya, tetapi bagi Lena, Clara telah memainkan kedua-dua peranan ibu dan bapa, jadi ini adalah pilihan yang wajar. Majlis tersebut dijalankan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan Inggeris. Lena dan Harith bertukar-tukar ikrar cinta dan hormat. Lena mengucapkan sebahagian ikrarnya dalam bahasa Melayu dan Harith dalam bahasa Jerman, menunjukkan rasa hormat mereka terhadap budaya masing-masing. Saya akan menghormati budaya dan tradisi awak dan bersama-sama kita akan membina sebuah keluarga baru, kata Lena dalam bahasa Melayu. Semasa jamuan makan, hidangan Melayu dan Jerman disajikan bersama. Terdapat rendang dan sauerbraten, acar dan keju Jerman, sirap bandung dan jus epal. Hidangan dari dua budaya ini tersaji dengan harmoni. Semasa jamuan, bapa Harith, Encik Ismail, memberikan ucapan. Hari ini bukan sahaja penyatuan dua insan, tetapi juga pertemuan dua budaya. Kami berterima kasih atas keberanian dan kebolehan Lena menyesuaikan diri dan kepada Puan Clara, terima kasih kerana telah membesarkan seorang anak perempuan yang hebat untuk kebahagiaan mereka berdua. Kemudian Clara turut berdiri dan berucap, pada mulanya saya sangat risau apabila anak saya memberitahu dia akan ke Malaysia, tetapi setelah berada di sini, saya faham mengapa Lena memilih negara ini. Terima kasih kepada Harith dan keluarganya atas sambutan yang begitu mesra. Setelah majlis perkahwinan selesai, Lena dan Harith berangkat untuk berbulan madu. Mereka memilih untuk melancong ke Turki, sebuah lokasi di antara Jerman dan Malaysia. Istanbul, tempat pertemuan timur dan barat, adalah tempat yang sempurna untuk melambangkan penyatuan mereka. Clara kini tinggal bersendirian. Walaupun Lena dan Harith merancang untuk meluangkan masa bersamanya selepas pulang dari bulan madu, Clara memutuskan untuk meneroka Kuala Lumpur sendirian selama seminggu itu. Dengan bantuan kaki tangan hotel, Clara melawat pelbagai tempat menarik di Kuala Lumpur. Dia berjalan di lorong-lorong sempit di sekitar Jalan Alor, menikmati pemandangan dari Menara KL dan bersantai di Taman Tasik Titiwangsa. Dia juga melawat muzium dan galeri seni untuk memahami sejarah dan budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Pada minggu itu, Clara secara kebetulan menemui sebuah pusat komuniti berhampiran hotelnya. Di sana, terdapat program pengalaman budaya Malaysia untuk warga asing. Atas dasar ingin tahu, Clara menyertai program itu dan bertemu dengan ramai orang dari pelbagai negara. Ini kali pertama Puan ke sini, tanya seorang lelaki Melayu, pertengahan umur yang mengendalikan program itu dalam bahasa Inggeris. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Encik Rashid. Ya, saya datang ke Malaysia untuk majlis perkahwinan anak perempuan saya. Dia berkahwin dengan seorang lelaki Malaysia, jawab Clara. Encik Rashid kelihatan berminat. Oh, begitu. Bagaimana tanggapan Puan tentang Malaysia setakat ini? Clara tersenyum. Pada mulanya semuanya nampak asing, tetapi lama-kelamaan saya mula merasai tarikannya, terutamanya keramahan orang-orangnya dan keselamatan bandar ini sangat mengagumkan. Hari itu Clara menyertai bengkel membuat batik dan Encik Rashid menerangkan dengan terperinci tentang sejarah dan makna di sebalik seni batik. Pengetahuan dan sikapnya yang ramah membuatkan Clara berasa senang hati. Kalau Puan ada masa esok, datanglah lagi. Ada bengkel membuat kuih tradisional, cadang Encik Rashid kepada Clara selepas program tamat. Clara mengangguk. Ya, saya pasti akan datang. Saya sangat seronok hari ini.
Maka, Clara mula mengunjungi pusat komuniti itu setiap hari dan secara semula jadi menjadi rapat dengan Encik Rashid. Encik Rashid, 58 tahun, adalah seorang profesor universiti yang bersara dan menjalankan program pertukaran budaya secara sukarela. Isterinya telah meninggal dunia lama dahulu dan kini dia tinggal bersama anak lelakinya yang sedang belajar di universiti. Apabila Lena dan Harith pulang dari Bulan Madu, Clara menceritakan tentang Encik Rashid kepada mereka. Dia seorang yang sangat baik. Dia banyak mengajar saya tentang Malaysia. Lena terkejut melihat wajah ibunya yang ceria. Di Jerman, ibunya sentiasa kelihatan sedikit letih, tetapi di sini dia kelihatan begitu bersemangat. Ibu, nampaknya kehidupan di Malaysia sesuai dengan ibu. Ibu nampak sangat gembira. Clara tersenyum. Nampaknya begitulah. Mula-mula memang tak biasa, tapi sekarang setiap hari adalah satu penemuan baru. Lena dan Harith berpindah ke rumah baru mereka di pinggir Kuala Lumpur dan Clara memutuskan untuk tinggal bersama mereka. Pada mulanya, rancangannya adalah untuk tinggal selama sebulan sahaja, tetapi Clara semakin menyesuaikan diri dengan kehidupan di Malaysia. Persahabatannya dengan Encik Rashid khususnya telah memberikannya ketenangan yang besar. Maka, bermula dari majlis perkahwinan Lena dan Harith, kehidupan Clara di Malaysia tanpa disangka-sangka mula berpanjangan dan ini adalah permulaan kepada satu lagi perubahan dalam hidupnya. Bab 5, Mekarnya Persahabatan dan Peluang Kedua. Kehidupan Clara di Malaysia memasuki bulan kedua. Rancangan asalnya untuk tinggal hanya sebulan telah dilanjutkan atas pujukan Lena dan Harith. Dalam tempoh itu, Clara mula mengambil kelas asas bahasa Melayu dan semakin biasa dengan persekitaran barunya. Interaksinya dengan Encik Rashid di pusat komuniti menjadi sumber tenaga utama dalam kehidupannya di Malaysia. Encik Rashid memperkenalkan Clara kepada sejarah dan budaya Malaysia, manakala Clara berkongsi cerita tentang Jerman. Rasa ingin tahu terhadap negara masing-masing mencetuskan banyak perbualan di antara mereka. Puan bekerja sebagai pekerja sosial di Jerman, kan? Tanya Encik Rashid suatu hari di sebuah kafe. Clara mengangguk. Ya, saya kebanyakannya menguruskan program kebajikan untuk warga emas dan golongan kurang bernasib baik. Saya bekerja dalam bidang itu selama hampir 30 tahun sehingga saya bersara. Mata Encik Rashid bersinar. Kalau begitu, bolehkah Puan membantu kami dengan program warga emas di pusat kami? Saya rasa akan sangat hebat jika Puan dapat berkongsi pengalaman kebajikan warga emas dari Jerman. Clara berfikir sejenak. Dia tidak pernah terfikir untuk bekerja di Malaysia, tetapi berkongsi pengalamannya dirasakan sebagai sesuatu yang bermakna. Kalau saya boleh membantu, saya sangat gembira. Tapi bahasa Melayu saya tidak begitu baik. Encik Rashid ketawa. Jangan risau. Ada juga peserta yang boleh berbahasa Inggeris dan jika perlu, saya boleh bantu menterjemah. Maka Clara mula menjadi sukarelawan di pusat komuniti 2 kali seminggu. Dia mengendalikan program pertukaran budaya dan seminar pengurusan kesihatan untuk warga emas. Dia menerangkan tentang sistem kebajikan warga emas di Jerman dan memimpin perbincangan sambil membandingkannya dengan sistem di Malaysia. Pada mulanya, terdapat kesukaran kerana halangan bahasa, tetapi dengan bantuan Encik Rashid dan semangatnya sendiri, Clara perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan program tersebut. Para peserta juga menghargai keikhlasan dan pengalaman Clara dan tidak lama kemudian dia menjadi sukarelawan yang popular di pusat itu. Terima kasih kepada Puan Clara, program kami menjadi lebih kaya, kata pengurus pusat itu. Kami harap Puan dapat terus bekerjasama dengan kami. Clara merasakan kepuasan yang tidak disangka-sangka, berbeza dengan di Jerman di mana dia menghabiskan masanya tanpa tujuan selepas bersara. Di sini pengalaman dan pengetahuannya masih dihargai. Sementara itu, hubungannya dengan Encik Rashid juga semakin mendalam. Pada mulanya, ia hanyalah pertukaran budaya, tetapi lama-kelamaan mereka mula berkongsi kisah hidup masing-masing dan menjadi rakan yang memahami antara satu sama lain. Encik Rashid mengaku bahawa selepas kehilangan isterinya 20 tahun yang lalu, dia hanya menumpukan perhatian pada kerja dan anaknya. Clara pula berkongsi kisahnya yang tidak pernah menjalin hubungan baru selepas bercerai dengan bapa Lena. Sebenarnya, ketika anak perempuan saya mula-mula datang ke Malaysia, saya tidak dapat memahaminya, kata Clara. Kenapa dia mesti datang ke negara yang begitu jauh dan berbeza budaya untuk tinggal? Tetapi sekarang saya sedikit faham. Nampaknya ada tarikan istimewa di sini.
Encik Rashid tersenyum. Apa yang paling puan suka tentang Malaysia? Clara berfikir sejenak. Keselamatan, keteraturan dan yang paling penting, kemesraan orang-orangnya. Di Jerman, semua orang sangat individualistik. Tetapi di sini, saya rasa semangat komuniti sangat kuat. Pada bulan ketiga di Malaysia, Clara memberitahu Lena dan Harith satu keputusan penting. Saya nak jual rumah saya di Jerman. Saya akan tinggal di sini lebih lama lagi. Lena terkejut. Betul ke, Ibu? Saya tak pernah bayangkan Ibu akan mahu tinggal lama di Malaysia. Clara tersenyum. Ibu pun terkejut. Tapi Ibu sangat seronok dengan kehidupan di sini. Aktiviti di pusat komuniti sangat memuaskan dan Ibu juga dah dapat kawan-kawan baru. Lena memerhatikan riak wajah ibunya. Clara sedikit tersipu. Ada seorang kawan bernama Encik Rashid. Dan masa yang dihabiskan bersamanya terasa sangat istimewa. Mata Lena membulat. Ibu, jangan-jangan. Clara cepat-cepat berkata, tidak, kami hanya kawan baik, tapi bila bersama dia, saya rasa tenang, seolah-olah saya telah berjumpa dengan seorang kawan lama. Lena tersenyum. Dia gembira dengan kemungkinan ibunya yang telah lama hidup bersendirian akan menjalin hubungan istimewa dengan seseorang. Baiklah Ibu, buatlah apa yang Ibu suka. Asalkan Ibu bahagia, itu sudah cukup bagi saya. Petang itu, Clara memberitahu Encik Rashid tentang keputusannya. Saya telah memutuskan untuk menjual rumah saya di Jerman dan tinggal di Malaysia untuk tempoh yang lebih lama. Senyuman terukir di wajah Encik Rashid. Itu berita yang sangat menggembirakan. Saya akan terus membantu Puan meneroka budaya Malaysia. Clara memberanikan diri untuk bertanya, saya bercadang untuk pulang ke Jerman minggu depan untuk menguruskan penjualan rumah, mungkin akan mengambil masa sebulan. Bila saya kembali, bolehkah kita berjumpa lagi? Encik Rashid menjawab dengan riak wajah yang serius. Sudah tentu. Saya akan menunggu sehingga Puan Clara kembali. Sebulan kemudian, Clara kembali ke Malaysia. Ketika dia tiba di KLIA, Lena, Harith dan yang mengejutkan, Encik Rashid sedang menunggunya. Encik Rashid, Clara terkejut melihatnya. Kenapa awak ada di sini? Encik Rashid tersenyum. Saya menghubungi Lena dan bertanya tentang masa ketibaan Puan Clara. Saya juga mahu turut serta dalam jawatan kuasa penyambutan. Clara terharu. Sudah lama tiada siapa yang menyambutnya secara istimewa di Jerman, tetapi di sini, dalam masa beberapa bulan sahaja, dia telah mempunyai orang yang menyambutnya dengan tulus. Selepas kembali ke Malaysia, Clara mula menyesuaikan diri dengan lebih aktif. Dia mengambil kelas bahasa Melayu dengan lebih kerap dan memperluaskan aktiviti sukarelawannya di pusat komuniti. Kini, selain program Warga Emas 3 kali seminggu, dia juga mengajar kelas bahasa Jerman untuk warga asing. Hubungannya dengan Encik Rashid juga semakin erat. Mereka bukan lagi sekadar kawan, tetapi semakin menjadi insan istimewa antara satu sama lain. Encik Rashid mencadangkan lawatan hujung minggu, mengatakan dia mahu menunjukkan kepada Clara keindahan pantai-pantai di Malaysia dan Clara dengan gembira menerima. Mereka membuat perjalanan sehari ke Pulau Langkawi. Pantai yang putih bersih dan air laut yang biru jernih adalah lebih indah daripada mana-mana pemandangan yang pernah dilihat Clara. Mereka berjalan-jalan di sepanjang pantai sambil menikmati keindahan alam. Sambil duduk di atas pasir dan menikmati makan tengah hari, Encik Rashid berkata dengan berhati-hati, Puan Clara, sejujurnya, sejak pertama kali saya bertemu dengan Puan, saya telah mempunyai perasaan yang istimewa. Clara terkejut dan memandang Encik Rashid. Dia juga mempunyai perasaan yang sama, tetapi sukar baginya untuk meluahkannya terlebih dahulu. Saya juga. Saya berasa sangat gembira apabila bersama dengan awak, Encik Rashid. Mata Encik Rashid bersinar. Adakah saya terlalu terburu-buru? Mungkin janggal untuk bercakap tentang perasaan seperti ini pada usia kita, tetapi sejak bertemu dengan Puan, hidup saya kembali bersemangat. Clara tersenyum. Sama sekali tidak terburu-buru. Malah, saya juga merasakan perkara yang sama. Sejak hari itu, Clara dan Encik Rashid secara rasmi mula keluar bersama. Hubungan mereka berkembang pesat dan tidak lama kemudian mereka memberitahu Lena dan Harith. Ibu, saya gembira sangat untuk Ibu. Lena memeluk Clara dengan erat selepas mendengar berita itu. Encik Rashid nampaknya seorang lelaki yang sangat baik.
Clara berasa bahagia. Dia tidak pernah bermimpi akan menemui cinta baru di negara baru pada usia melebihi 60 tahun. Tetapi kini, dia merasakan ini bukan satu kebetulan, tetapi takdir. Mengikuti jejak anaknya ke Malaysia, akhirnya telah membawa kebahagiaan kepada dirinya sendiri. Bab 6. Takdir yang tidak terduga. Hubungan Clara dan Encik Rashid semakin mendalam selama 6 bulan. Mereka menghormati perbezaan budaya masing-masing sambil membina ikatan yang kukuh berdasarkan nilai-nilai bersama dan pengalaman hidup. Memandangkan kedua-duanya telah melalui sebahagian besar kehidupan, pemahaman dan keprihatinan mereka terhadap satu sama lain adalah luar biasa. Pada satu hujung minggu, Encik Rashid menjemput Clara ke satu tempat istimewa. Ia adalah sebuah restoran tradisional Melayu di pinggir Kuala Lumpur. Dengan taman yang indah, bangunan yang berunsur seni bina Melayu, dan hidangan yang lazat, ia adalah makan malam yang sempurna. Selepas makan, Encik Rashid dengan berhati-hati mengeluarkan sebuah kotak kecil. Clara, bertemu dengan awak adalah tuah terbesar dalam hidup saya. Saya tidak pernah sangka akan menemui cinta baru pada usia ini, tetapi awak telah membawa semula cahaya ke dalam hidup saya. Mata Clara bergenang air mata. Dia juga merasakan perkara yang sama, datang ke Malaysia untuk majlis perkahwinan anaknya dan akhirnya menemui cinta baru adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di fikirannya. Apabila Encik Rashid membuka kotak itu, terdapat sebentuk cincin yang indah di dalamnya. Clara, sudikah awak berkahwin dengan saya? Saya mahu menghabiskan sisa hidup saya bersama awak. Clara terdiam seketika. Hatinya sudah tahu jawapannya, tetapi saat itu terlalu mengejutkan dan mengharukan. Ya Rashid, saya juga mahu bersama awak. Encik Rashid menyarungkan cincin itu ke jari Clara. Ia adalah cincin istimewa yang menggabungkan reka bentuk tradisional Melayu dengan sebutir berlian gaya barat seolah-olah melambangkan hubungan mereka. Malam itu, Clara menelefon Lena untuk menyampaikan berita gembira. Lena, ibu akan berkahwin dengan Encik Rashid. Kedengaran sorakan Lena di hujung talian. Ibu, tahniah. Saya gembira sangat. Clara ketawa. Ingat tak betapa risaunya ibu bila kamu kata nak pergi ke Malaysia? Tapi sekarang, ibu pula yang akan memulakan hidup baru di sini. Hidup ini memang tidak dapat dijangka. Keluarga Encik Rashid juga gembira dengan berita itu. Anaknya, Firdaus, yang tahu bapanya telah lama hidup bersendirian, merestui hubungan mereka dengan tulus. Adik-beradik dan saudara mara Encik Rashid juga menyambut Clara sebagai sebahagian daripada keluarga mereka. Persiapan perkahwinan pun bermula. Clara dan Encik Rashid mahukan sebuah majlis yang kecil, hanya dihadiri oleh keluarga dan rakan-rakan rapat, bukannya sebuah upacara yang besar-besaran. Mereka memutuskan untuk menggabungkan elemen tradisional Melayu dan gaya barat. Hari perkahwinan ditetapkan pada bulan Mac, permulaan musim bunga di Eropah, tetapi di Malaysia, ia adalah bulan yang cerah. Ia adalah musim yang sempurna untuk melambangkan permulaan baru. Pada hari perkahwinan, di sebuah rumah tradisional Melayu di Kuala Lumpur, majlis perkahwinan Clara dan Encik Rashid dilangsungkan. Walaupun hujan turun pada hari itu, ia tidak mengganggu majlis yang diadakan di dalam rumah, malah dianggap sebagai petanda baik menurut kepercayaan Melayu yang mengatakan hujan membawa rahmat. Clara mengenakan baju kurung berwarna merah yang indah, manakala Encik Rashid memakai baju Melayu tradisional. Majlis dijalankan mengikut adat Melayu dan Clara, dengan bantuan Lena, melaksanakan semua prosedur dengan sempurna. Selepas majlis, jamuan makan ala barat diadakan. Clara menukar pakaian kepada gaun putih dan Encik Rashid memakai sut. Mereka memotong kek, menari tarian pertama dan menerima ucapan tahniah daripada semua orang. Lena memberikan ucapan tahniah. Hari ini adalah hari yang istimewa. Apabila saya datang ke Malaysia, bertemu Harith dan berkahwin, saya menemui kebahagiaan di sini. Dan sekarang, ibu saya juga menempuh jalan yang sama. Ini bukan kebetulan, tetapi takdir. Saya mengucapkan tahniah yang tulus atas permulaan baru untuk anda berdua. Selepas majlis perkahwinan, Clara dan Encik Rashid pergi berbulan madu singkat ke Pulau Pinang. Di tengah-tengah pemandangan alam yang indah dan suasana yang tenang, mereka berbincang tentang rancangan masa depan mereka bersama. Setelah pulang dari bulan madu, Clara dan Encik Rashid memulakan kehidupan baru mereka di sebuah rumah yang selesa di pinggir Kuala Lumpur.
Rumah itu merupakan gabungan elemen tradisional Melayu dengan keselesaan moden, seolah-olah melambangkan penyatuan mereka. Clara tidak pernah menyangka hidupnya akan mengalir ke arah yang tidak dijangka ini. Dari kunjungan sementara ke Malaysia untuk majlis perkahwinan anaknya, dia akhirnya memulakan lembaran kedua dalam hidupnya. Dan kini, dia yakin bahawa ini adalah takdirnya. Epilog. Jambatan Dua Budaya. Selepas perkahwinan Clara dan Encik Rashid, kedua-dua keluarga secara semula jadi mula bersatu. Lena dan Harith, anak Encik Rashid, Firdaus serta saudara mara dari kedua-dua belah pihak, orang-orang dengan budaya dan latar belakang yang berbeza menjadi satu keluarga. Pada mulanya, terdapat salah faham kecil akibat halangan bahasa dan perbezaan budaya, terutamanya semasa perjumpaan keluarga dan sambutan hari raya, di mana perbezaan adat dan tradisi menjadi ketara. Namun, berkat usaha semua orang untuk saling memahami dan menghormati, perbezaan ini sebaliknya menjadi peluang untuk lebih mengenali satu sama lain. Clara menyambut hari raya pertamanya di Malaysia dan berusaha untuk belajar segala-galanya dari penyediaan juadah hingga ke adat ziarah menziarahi. Walaupun dia tidak dapat memahaminya sepenuhnya, keikhlasannya meninggalkan kesan yang mendalam kepada keluarga Encik Rashid. Sementara itu, ada berita gembira dari pasangan Lena dan Harith. Lena telah hamil. Clara menangis kegembiraan apabila mengetahui dia akan menjadi seorang nenek tidak lama lagi. Ibu, sekarang ibu betul-betul dah menetap di Malaysia, kata Lena sambil memegang tangan Clara. Anak ini akan mempunyai dua budaya, Malaysia dan Jerman. Mata Clara kemerahan. Ibu terharu sangat, cucu ibu akan lahir di negara yang indah ini. Berita kehamilan Lena mengeratkan lagi hubungan kedua-dua keluarga. Clara, Encik Rashid dan ibu bapa Harith semuanya teruja menantikan cucu pertama mereka dan sering bertemu untuk berbual. Anak perempuan mereka dilahirkan dengan selamat dan diberi nama Maya. Ia adalah nama yang indah dalam kedua-dua bahasa, melambangkan jambatan antara dua budaya. Clara mendukung cucunya buat pertama kali dengan hati yang sebab. Maya sayang, nenek sayang kamu sangat-sangat, katanya dalam campuran bahasa Jerman dan Melayu. Tahun-tahun berlalu dan ujian datang apabila Encik Rashid tiba-tiba jatuh sakit dan memerlukan pembedahan. Krisis kesihatan ini membawa semua orang lebih dekat. Melalui proses bekerjasama sebagai satu hati, mereka benar-benar menjadi satu keluarga. Perbezaan budaya bukan lagi halangan, tetapi elemen yang saling melengkapi dan memperkaya. Setelah Encik Rashid pulih sepenuhnya, dia dan Clara memulakan satu projek baru. Berdasarkan pengalaman mereka memutuskan untuk menubuhkan sebuah pusat sokongan untuk keluarga berbilang budaya yang dinamakan Jambatan Budaya. Pusat itu menjadi satu kejayaan, membantu ramai keluarga asing yang menetap di Malaysia. Kisah mereka menjadi inspirasi, disiarkan di televisyen dan akhbar. Mesej mereka adalah mudah, perbezaan budaya bukanlah penghalang tetapi boleh menjadi sumber kekayaan. 10 tahun kemudian Clara kini berusia 71 tahun tetapi masih penuh semangat. Jambatan Budaya telah berkembang menjadi sebuah organisasi sokongan antarabangsa. Maya, cucunya, kini berusia 15 tahun, fasih berbahasa Melayu dan Jerman dan bercita-cita untuk bekerja dalam bidang hubungan antarabangsa, diilhamkan oleh kisah neneknya. Clara dan Encik Rashid kini separuh bersara menghabiskan masa mereka antara Malaysia dan Jerman menikmati kehidupan di kedua-dua negara. 15 tahun bersama kamu adalah masa yang paling bahagia dalam hidup saya, Clara, kata Encik Rashid suatu petang di balkoni apartmen mereka di Berlin. Jika kamu tidak datang ke Malaysia, kita tidak akan melalui kehidupan yang begitu istimewa ini. Clara tersenyum. Kita semua membuat pilihan yang berani dan hasilnya kita dapat menjalani kehidupan yang lebih kaya. Apabila Lena memutuskan untuk pergi ke Malaysia, saya fikir itu adalah satu kesilapan besar. Tetapi sekarang, saya tahu ia adalah satu rahmat yang membuka dunia baru untuk seluruh keluarga kita. Kisah mereka kini bukan sekadar sebuah buku, tetapi juga telah dijadikan filem dokumentari bertajuk Di Antara Dua Dunia. Filem itu memenangi anugerah di Festival Filem Antarabangsa dan menyumbang kepada peningkatan kesedaran tentang keindahan dan cabaran keluarga berbilang budaya. Bagi Clara dan Encik Rashid, misi terpenting mereka kini adalah untuk menyampaikan pengalaman dan kebijaksanaan mereka kepada generasi akan datang
membuktikan bahawa cinta dan pemahaman boleh membina jambatan merentasi mana-mana sempadan.